Apa guys? Yeah. So hari ni video yang tak pernah saya buat dan ramai orang nak tengok macam mana Esther ni jadi. Hari ni ramai ingat kita ni tak ada HQ. So hari ni adalah story macam mana kita buat Esther EDU daripada scratch. Inilah cerita kita, jatuh bangun kita. Selamat datang Esther EDU. Sebelum tu, saya nak introduce lah. Okay, ni partner pertama saya. Cikgu Syahrin, mungkin semua orang dah kenal. Dan ini antara orang yang paling terpenting dekat Esther, yang menjaga kita punya semua lisensi, Cikgu Najmi. Kalau kita tengok tempat kat sini kan, ini adalah tempat kita make closing sebenarnya. Okay. So far ni kita ingat ni waktu kita nak buat HQ ni, benda pertama kita spend duit adalah dekat sofa ni. Dengan cendera ni. Dekat tempat ni jugalah banyak parent menangis cerita pasal anak-anak dia. Anak-anak. Ingat menangis tu apa ni? Belakang kita punya store. Okay. Ni kita punya stok kita. Saya pun dah lama tak nak try. Atas ni level 1. Level 1 adalah tempat macam mana kita punya operation lah. Macam mana kita handle student kita. Saya tak tahu saya boleh masuk ke tak. Itu kita punya bilik CEO. Boleh tak terjah? Cikgu Syah terjah. Cikgu Syah terjah. Hari ni ada tim baru masuk. Kita punya technical team lah. So, boleh terjah? Tak boleh? Tak ada masuk? Kita tengok video. Walaupun saya founder, tapi dia CEO. Kita kena respect dia. Dia minta izin, dapat ke tak? Halo, Assalamualaikum Wan. So inilah Esther, ada satu level bawah, level 1 kita punya team operation. Level bawah hanya untuk klien saja. Tapi cerita dia bukan kita nak tunjuk kita ni dah cantik macam ni. Tidak, hari ni kita nak tunjuk kenapa kami semua ni masih di dalam industri yang sama. Kenapa kita fight. Yang ni kita nak cerita, kita nak pergi satu tempat yang mana pergi tempat lain lah. Kita pergi tempat lain ya. Kita akan pergi ke sekolah saya, kita akan pergi ke sekolah Cikgu Syahrin, kita akan pergi ke sekolah Cikgu Najmi. Yang mana kita nak tengok apa sebab utama kita nak buat Esther EDU ni semua bermula dekat sekolah. Maksudnya jangan main-main lah. Kita nak pergi ke mana ni? MRSM KKB. Kita nak pergi MRSM KKB. Tahun ni dia keempat Malaysia tau. Tahun ni keempat Malaysia? Tak silap saya. Lapar jom makan. Okay, sebelum kita nak sambung cerita kita yang menarik ni, why not kita breakfast dulu? Pergi makan dulu. Bagi sarang lah semua. Sarang semua? Saya boleh. Kita story sikit alang-alang tempat meja yang kita duduk hari ni, yang kita akan makan waktu canai ni. Inilah kedai yang pertama yang mana bila saya buka Esther, tempat pertama saya breakfast. Waktu hari pertama saya buka Esther. Gila kan? Kat mana tu? Atas ni nampak. Tapi signboard kita dah buang semua. Nanti kita pergi dekat sikit. Pintu dia warna hitam tu. Dulu pintu dia warna gold. Itu warna gold tau. Saya rumah saya kat area belakang sini. Jadi saya pukul 6.30 saya dah datang nak mengajar pukul 8. Tu. Jalan sini. Jalan pergi kerja. Naik atas. Aku jumpa hang pertama kali kat sini kat sini. So saya jumpa Cikgu Rafat dengan Cikgu Najmi. Rafat ni dulu satu kelas, dulu ITM. Jadi kita pergi ITM. Terbaik. Pernah sekali Cikgu Najmi dekat Esther baru jumpa. Cikgu Rafat kenal kan. Dan mula-mula Rafat buka, saya antara cikgu yang terawal lah. Rate RM10 sejam. Tak boleh nak beli roti canai, tak mampu lah. Kena beli roti canai kosong. Sekarang Alhamdulillah lah boleh lah sikit. Okay, kita makan dulu jap, jadi kita sambung. Yang ni kalau siapa nak makan, ni kalau kat Shah Alam, siapa orang Shah Alam dia akan tahu lah. Roti canai terbaik kat Shah Alam. Tak ada orang boleh tawar lagi Tak ada orang. Setakat ni tak ada orang boleh tawar lagi. Bismillah. Saya dah 5 tahun tak datang sini tau. Ini center kita yang pertama. Ui, legend. Dulu pintu dia warna gold. Sekarang ni law firm kot, tak silap saya. Tu nombor sembok kita kat sini.
Lepas tu ada situasi sikit lah waktu saya masuk dulu. Dia punya elektrik kat sini, alat elektrik yang orang buat tweak-tweak tu tau. Oh, jadi waktu tu lah cuak lah kan bila TMB datang kan. Ni sekarang dah elok ni. Kita tak mampu nak ni tau, hire satu floor. Jadi saya separuh dengan printing. Tapi dia tak menarik kat situ. So hari ni punya cerita, lepas ni kita akan pergi satu tempat yang mana kenapa saya buka Estate EDU adalah hari ni adalah kisah dia. Saya tunjuk kepada semua yang serius lah, yang nak tahu kan kenapa Estate EDU, kenapa Cikgu Syah ada, kenapa Cikgu Nazmi ada, kenapa perjuangan kita ni sampai tahun yang ke berapa dah ni, tahun yang ke-11 lah. Anak dan beranak pinak, kita masih di dalam industri yang sama. Sekarang kita akan bergerak ke sekolah saya. Antara yang saya tak pernah jejak tau, selepas saya habis SPM, saya tak pernah pergi sekolah tu. Sebab apa? Sebab Tak pergi sekolah tu kan? tak pernah. Job dapat. Dapat job kat sekolah tu. Tapi tak pernah pergi sekolah. Kita tak pernah pergi sekolah tu. Tu dia mungkin Dia ada sebab dia. Dia agak emotional sikit. kita orang pun tak pernah pergi tau. Memang rasa KKB. Serius. Ni tau sekolah geografi dia. Tapi dia lah mengajar saya tentang kehidupan lah sebenarnya sekolah. MRSM KKB. Oi, tak jauh sangat. One eternity later. Fat, memang mak pak hang hantar hang pergi sini memang tak boleh nak lari lah, tak boleh nak fly lah. 15 lagi ni nak sampai ni. Oh, setengah jam. Sengaja sikit. Tengok, Ibu Syah pun dah tidur lah. Aduh. Tapi kan, mak aku hantar sekali je. Oh, lepas tu tak boleh balik. Lepas tu tak ambil lah. Aku kena naik train kan. Oh, ada train juga sini. Okay, jom kita tengok kapsul masa tu. Tapi saya tak ingat tau. Serius saya tak ingat. Saya letak ke tak letak? Kalau tak ada, potong lah. Kalau tak ada, kita potong lah ni Sini Saya tak ingat waktu diorang letak tu saya ada ke tak ada. Ini Bash Al-Farisi, Taman Ilmu Muafakat. SPM 2009 dah. Datuk Seri Muhammad Akhir Toyo. Weh, ni Akhir Toyo ni. Dah, 17 dah. 17. Dah pecah dah. Dah pecah dah. Takkan nak sampai Yang ni 17. 17 tak kan? 2009 Aku 2009. Ni 2014. Sini. Betul. Pecah. Dah pecah dah. Ni. Waktu hari pecah tu aku tak main lah. Punya kecewa kan. Dan ni 17. Ni asal dia combine 4 tahun lah. I mean, I don't know really. I don't. Ni 21. Ni dah makin latest ni 22. Jom kita makan dulu lah. Lapang gila. So cafe ni dulu yang paling masyhur lah. Yang best saya Kote Kungfu lah. Dah try? Kalau ada lagi Kote Kungfu. Tak tahu apa padu tak padu kan. Weh, ni cikgu fizik aku weh. Gila. Mana? Dia Astrid. Ni Astrid. Weh. Astrid. Super dia hang apa penting. Ni saya punya cikgu fizik. Tak asal semua perempuan. Weh, aku rasa bukan tak ada lelaki lah sekolah ni. Tunggu. Sana kot? Patut agak tu macam pelik alumni. Ada cikgu ni aku tak kenal. Dia cari cikgu hang. Nanti kita tanya asterik tu apa. Nak tengok kedai pertama aku. Kedai ni saya jual dulu kan. Benda-benda senang, kita jual Maggi je. Tu bit different dia. Maggi tu Maggi sedap pun. Tambah telur sebiji jadi lah RM4. Itulah duit homeroom kita. Dekat sini lah first saya belajar jual beli. Ni lah ni. Ini tempat sini. Kena yang mak saya. Kat sini buat Maggi. Goreng kat sini. Menjual kat depan. Mak agak mana ni? Dalam lah. Kau. Oh. Lauk dah habis ke? Boleh lah. Kan goreng-goreng ada ke? Ada yang kicap. Kalau nak saya goreng, saya bayar. Tak yang ni, macam goreng boleh ni. macam nasi goreng pun boleh order? Boleh. Kote Kungfu? Nasi goreng ayam je lah. Nasi goreng lain tak ada. Boleh lah. Kote Kungfu je? Ha? Kote Kungfu? Tak ada. Oh, tak ada. Oh, aku tak ada jual kat sini lah? Tak ada. Tak, waktu saya sekolah dulu Kote Kungfu boleh ramai orang order. Saya tak buat tu. Oh. Kak, sekolah ni sekarang semua perempuan ke? Semua perempuan ke? Ada lagi. Ada lelaki ke? Oh, selama lelaki dia jadi perempuan Perempuan, perempuan. kenapa? Tak tahu. Tua yang perempuan
perempuan. Form 4 ada lagi. Ada. Lepas tu form 4. Perempuan. So nanti dia orang form 4 naik form 5 dia kena keluar sekolah. Oh dia yang perempuan tu. Ha. Adalah. Dia ke. Patutlah semua nampak. Nasi. Kira yang ada satu batch yang semua buat. Ha, kita dulu. Perempuan. So dulu waktu form 1, dia semua perempuan lah. Ha. Oh. Ni aku tahu dah kenapa sekolah ni power. Sebab Waktu Tapi cikgu kenapa baik ada lelaki dengan perempuan. oh. Sebab dia berlawan. Betul bro. Saya ingat. Ha, saingan. Oh tu Patutlah. Perempuan ni risau tau. Dia nak Baik, test. dia risau. dia nak test best lah. Dia nak test Ya. waktu tu Risau. Pasal apa? Selalu kalau perempuan ni kalau kita jadi takut dia turun. So perempuan So lelaki tu akan Kalau dia jaga. So perempuan salah lah dalam hal dia. asrama. Saya tak pernah duduk asrama tu. Biasalah. Okay, kita makan dulu So lepas kita solat dulu, lepas tu baru kita journey dengan sekolah ni. Tapi sebelum tu tengok ni nasi goreng kat asrama tau, tengok. Legend tau. Okay, kita makan dulu kita jumpa. Solat dulu. Right. So kita dah habis makan, so kita pergi solat. Jom kita tengok budak-budak. Tanya Miss Faiz ada. Awak? Abang, ni nak tanya. Boleh tak Arman? Kenapa ada batch yang semua perempuan je? Itu sebenarnya kisah dia Apa kisah? Apa kisah dia? pengetua lama kita orang Madam Mazlina. Tak tahu lah kenapa dia buat semikian, tapi dia yang decide nak ambil semua perempuan tu batch Astrid ni. Batch tu tahun lepas ke tahun ni? Tahun ni, form 5 tahun ni. Berapa tahun ni? Satu batch je? Satu batch semua perempuan. Dia yang memilih buat sedemikian. Kita orang pun tak tahu kenapa. So diorang ni masuk dari form 1? Form 1 memang semua perempuan. Oh, sebab dia form 1. Oh, so atas bin orang ada lelaki perempuan tapi diorang je perempuan. Diorang je perempuan. Sampai lah perempuan. Miss Faiz ada lagi tak sekolah ni? Ada. Ada lagi? Bilik guru kan? Bilik guru tingkat 2 dah bawa turun dah. So tingkat 2 ke tingkat 1? Tingkat 1 saya, tingkat 1. Jangan macam-macam. Ya. Thank you Arman. Berjalan elok. Ni solat dulu. Setiap kali diorang lagi solat, turun bawah. Ni warden. Nak buat hal dengan warden tak? Yalah, buat hal dengan warden. Aku asyik buat hal dengan warden. Habis sekolah takut geng order. Oh, faham. Solat dulu. Awak tengah tahu apa? Saya tingkatan 4 tahun ni. Uish. Miss Faiz kenal? Miss Faiz, kenal. Miss Faiz ngajar saya waktu form 3. Ajar apa? Ajar fizik. Fizik. Macam mana awak tahu pasal buku tu? Mak saya begitu. Mawak. Mak saya begitu. Semua saya beli. Saya buat. Awak buat tak? Buat. Awak yang warna apa buku awak? Mesti yang warna apa? Ada banyak ni. Buku mat tu kan? Yalah, warna Buku apa? mat warna oren. Oh, okey. Betul. Kita kena beli satu barang. Beli pin. Oh. Besar ke besar. Nak beli korang punya tu kat mana Ni. Beli tak? Tak boleh panen? Kita beli. Boleh potong barisan tak? Tak boleh potong? Kalau ambil gambar saya beli. Siapa nama? Azraf. Ashraf. Tak nak minta Azraf tolong belikan. Azraf tolong belikan. Boleh. Yang kita bayar sekali. Saya belanja macam Sini siapa? Awak tahu Esther tu apa? Ada buku algebra. Dah nampak? Algebra. Tahu? Dia tak algebra. Yalah, buku algebra pernah nampak. Saya ada. Awak ada? Awak ada? Bawa tak? Kat tu. Aduh. Dia nak 100 juga. Saya dekat kelas. Jadi kalau saya ambil sekarang dapat 100. Sekarang tak ada, ni dah cakap dulu. Dia kena bawa. Tapi tak siap, dia tak siap. Siap lah. Kita tunggu kat blog video kita. Tak, saya siap. Scan. Tak. Tapi kena tunjuk buku ni. Tak, kena tunjuk buku lah. Pergi ambil je, boleh? Kita belanja budak-budak. Dulu saya tak dapat. Okay, Syah. Kalau macam boleh tukar. Boleh. Betul. So sekarang kita dah dekat pejabat. Kita kena daftar dulu. And then baru kita boleh minta izin kot nak jumpa cikgu-cikgu kita kan. Seram. Pejabat kat sini ada? Oh, dekat sini. Saya alumni. Nak jumpa Miss Faiz. Jumpa? Miss Faiz.
Okey, telefon dia lah. Apa dia? Ada kan? Okay. Miss Faiz dah ni dah. Sekejap saya naik sekarang. Tak sangka lah nampak tu. Waalaikumsalam, ingat dah Pak Jiri 2003. Okay, setelah 17 tahun saya nak jumpa cikgu saya. Ini cikgu fizik saya. Dia lah antara cikgu yang terbaik. Jom. Bilik guru kat mana? Bilik guru. Tingkat 1 Floor tu. Naik tangga ni kan? Oh ya, berdebak. Oh, ini pandai-pandai saya. Cikgu, boleh tak saya nak rakam momen ni? Ya Allah. Kena. Macam mana? Dah rakam dah ni. Ni dah rakam dah tak make up. Bukan, kita kena isi korang. Dia ni popular dekat media sosial. So kalau pernah tengok tu kat sekolah tu. Bukan sini. Dia tak kenal cikgu. Tapi cikgu sejarah, cikgu fizik. Tapi decision yang betul kan, kita datang jumpa semua. Cikgu dapat sikit, saya ambil gambar. Zaman last A+ 2007 kot. 2007-2008 lah, maksudnya orang baru lah masuk A+. Lepas tu saya sambung matrik, sambung mechanical. Lepas tu kerja dulu ke atau terus buat benda ni? Terus buat benda ni. Tapi masa tu Rafa ada buat tuition fizik juga kan? Cikgu ingat tahu dia datang sini dengan tim kan? Masa tu dah mula berjinak-jinak lah masa tu. Berjinak lah. So apa yang saya ada modul kat sini kan, lepas tu nota-nota semua saya ambil. Tu Okay, royalty jangan lupa. Bagi. Tu sebab saya buat tuition. Waktu tu saya macam part time, tak ada duit kan kat universiti. Saya buat tuition matematik. Sebelum tutup, nak bagi tahu lah. Kena bangga ni. Yes. Saya masuk KKB tahun lepas. 4 nombor 5 masa. Kenapa awak pula yang ni? Tahun sebelum tu tahu tak? 2024 dia nombor 1 masa. Nombor 1 saya tahu. Nombor 10 ada tergelincir nombor 11 Malaysia. So last year kita nombor 5 masa dan nombor 5 Malaysia. Ini memang tau. Dengan match first time ever. Kita mengalahkan semua masa ni. Tu saya tengok Langkawi je kena bawah, Taiping ke tu bawah. Dia cakap dengan saya, cikgu-cikgu ni kenal ke kat aku ni? Ya yang tak kenal je. Allah. Tak jalan. Siapa? Kan? Cita kata pergi kedai emas sebelah. Lalu tak kenal pun. Aduh. Tadi saya minta maaf lah, padahal banyak lagi benda surprise saya nak tunjuk, tapi tiba-tiba bateri habis. Minta maaf lah First of all, pada semua guru-guru MRSM Kuala Kubu Baru. Saya Afad Wajidi. Mungkin nama saya di sekolah ni mungkinlah terlalu kecil kan, tapi impact ni sangat besar kat saya. Dan terima kasih semua guru-guru. Kita ada Miss Faiz, kita ada Cikgu Niza, kita ada Pak Hussein, kita ada Ustaz Zaharuddin, kita ada ramai cikgu-cikgu yang Cikgu Isni, Miss Nini. Semua ni hebat-hebat. Kepada pelajar-pelajar MRSM KKB now, you all kalau tak gunakan cikgu ni sebaik mungkin, you all akan menyesal. Percaya cakap saya. Dan sekolah ni adalah bukti 10,000 orang dah yang dah berjaya dalam dia punya education. The best thing, 17 tahun lepas cikgu-cikgunya waktu saya belajar ada lagi kat sekolah ni, dan you all kat dalam ni, mak ayah yang hantar anak kat sekolah MRSM KKB ni, jangan lepaskan peluang. Ini adalah sekolah yang terbaik. Itu saja daripada saya hari ni, dan paling dinantikan esok kita ada Cikgu Najmi punya gelar kisah. Jumpa esok. Okay, Cikgu Najmi ada kisah dia lagi menarik, dan nantikan Day 2. Ya, habis dah untuk Day 1 semalam. So, hari ni Day 2 sama kisah Cikgu Najmi pula. Siapa nak tengok perjalanan dia, sekolah dia, cikgu dia. Tapi, jap, hari ni special sikit. Kita ada barang penting sampai. Ya. Kita tunggu 2, 3. Ya. 20 hari kita tunggu barang ni sampai. Dah sampai. Sebelum ni, sabar sebelum kita pergi sekolah jumpa cikgu-cikgu kita buka kotak ni dulu. Oh, mungkin kita boleh jadikan Yes. hadiah untuk dia. Kita bawa ni hadiah untuk dia. Boleh. Bismillah. Bossing apa ni? Tak tahu apa dia. Tak, barang ni 20 hari tau. Dia punya shipping. 20 hari. Dari mana ni? Macam Kazakhstan Daripada ke apa? China. Oh, China. Okay, ini adalah merchandise kita. Wow. Ni nombor 3 ke huruf M? Ke huruf W? W kot. W. Ya, W. Ni Push. Ni untuk murid-murid, kalau dia nak SPM dia boleh dapat ni. Pakai lambang SPM dia lah. Dah, ini
waktu saya dekat MRSM KKB dulu, kita dapat warna lain lah. Tapi kita kena pakai ni hari-hari. So, benda ni kita akan pakai kat baju macam lencana. Di sini dah doa kita lah. Maksudnya, kalau kita malas, so kita akan tengok ni. So, kita tulis SPM Strive for Straight A's. So, pin ni yang kita akan bagi kepada semua pelajar SPM kita. Dia akan pakai setiap masa. Ni M. Ni untuk Mat 360 sekolah rendah. Ni sekolah rendah, sekolah menengah. So, ini merchandise kita order daripada China. Memang lambat lah sampai. Okay. Jom kita ke SMK section 7. Let's go. Hari ni hari Cikgu Najmi. Siap dia. Siap semalam dia kenakan saya kan. Weh, Mike. Alright. Nak kena pass back. Oh, aku murah muka. Nampak lelet sudah. Ini aku murah ni. Aku hari-hari dah jumpa cikgu kat sekolah ni. Oh, minit. Model. So, okay guys, kita akan ke SMK section 7. Sekolah yang paling jauh lah antara kita orang bertiga. Paling jauh. So ni Paling kita jauh 5 jam. kita punya office dekat Section 7 Jalan Plumbum. Kita punya sekolah di Section 7 Jalan Platinum. Orang panggil sekangkang kera lah. Paling jauh sekali. Jadi terpaksa kita bawa, tadi dah beli jajan apa semua kan, sebab takut lama sangat. Okay, so sekolah ni sekolah baru, relatively sekolah baru SMK Section 7 ni. Dia tak ada alumni, pertubuhan alumni dia belum ada. Jadi tahun 2023 saya tubuhkan alumni SMK Section 7. So basically saya pengurusi alumni sekolah lah. Kita dekat, office kita paling dekat dengan sekolah SMK Section 7. So kita nak menabur bakti balik lah dekat sekolah ni. Jom, let's go. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Okay, sampai kita di SMK Section 7. Syah Alam, jauh. Perjalanan paling jauh. Alumni. Dia je. Kamera simpan je. Kamera simpan ke bawah. Alumni bang. Abang saya selalu ajar budak rugby petang. Lupa Memang lupa saya. Sama je. Terima kasih Okay, bang. So sekolah ni simple. Dia tak macam sekolah KKB semalam lah. Dia kantin, surau, kelas. Itu je. Tak ada hostel, tak ada dorm. Korang ada apa ni? Choir? Ada apa? Bicara berirama. Oh, bicara berirama. Punya mic. Oh, punya. Awak ada buku algebra. Saya tanya diorang. Pernah nampak buku ni? Oh, tak. Aduh, tak ada. Tak ada. Okay, kita tanya ni. Akak, ada buku algebra ni? Tak ada. Tak pernah nampak? Pernah nampak kat mana? Dulu saya tuition kat Asta. Oh. Kau tengok muka yang paling handsome tak kenal ke? Saya mana? Ni je lah. Okay, so ni kita punya dataran Alawiyah. Alawiyah ni pengatur aku dulu. Oh, nama Nama dia. dia. Wih, maksud dia otai betul lah. Otai. Jom, kita naik atas. Okay, kalau parents kan yang prefer SMK kan, apa yang power dekat 7 ni? Kita panggil apa? Sekolah Section 7 ni dia ada program kelas premium lah. Macam apa yang panggil Kelas aliran agama. Bukan. Kelas aliran agama juga. Oh, ada? Ada juga. Oh, okay. Dia ada kelas program cemerlang. Yang kelas pun ada. Kelas. Yang terkelas kelas tu belah mana? Kelas mana? Kelas ada atas-atas lah dia. Betul-betul Kalau kelas dulu tu, kalau dulu kita ada macam kelas cemerlang terbilang ni kan. Program khas ni. Jadi dia orang ni straight A student. Dia masuk. Dia dah asing dah. Dia orang ni takkan tukar kelas. Jom kita jalan dulu, kita pergi tengok dekat kantin. Dia kalau dia paling best dekat kantin ni waktu zaman sekolah ialah kalau dapat peluang makan dekat tempat cikgu. Betul tak? So kita tengok dapat tak? Satu sekolah. Satu, teringinnya kita kat sekolah nak makan dekat tempat cikgu. Nombor dua, nak pergi buang air kat tandas guru. Kalau dulu pengawas sekolah, pengawas kantin, dia duduk macam ni lah. Lepas Bayar tu. Betul. Betul. Yeah. Kan kau tidak ramai kan? Apa? So. Okay. Itu tak pasti. Kau. Ni, boleh lah semula semalam punya. Waalaikumsalam. Ni apa? Koperasi bang. Korang apa? Oh, dipanggil semua orang. Kita ada orang belanja. Nampak? Tak nampak. Air tak ada air. Syah, ni ganti balik lah. Pergilah beli air. Jom beli air. Alhamdulillah. Kau rasa. Ada lagi pondok telefon Ada ke mana tu? Rare juga ni. Aku tengok MRSM semalam pun tak ada pondok telefon. Hello?
Okay, matematik buat apa? 70. Okay, mantap. Tak dapat. Tahun lepas? Tahun lepas saya 78. 78? 70? 76. 76? Mantap. Tahun lepas. Ha. 78? Tahun lepas? D? Guys, tu, ha? Korang tolong kawan-korang ni. Boleh tak? Layan adik-adik dekat KKB kan. Hari ni kita layan dekat Tok Ejo. Ambil. Ambil coklat, ambil air. Bagi seorang satu, Tadi awak dah minum ni kan? Dah minum kan? Belum, okey, belum. Okey, dah siapa dah kira ambil barang? Dah ambil. Dah beli ambil barang. Awak nak ni pergi bayar cepat. Salam abang. Okey, salam dulu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat. Raya Haji belum lagi. Kita nak pergi jumpa cikgu. Tengok Ke Cikgu Syaril je, Cikgu Syaril je. Saya 7 pun panas Macam KKB lah. Tapi KKB je panas Tak, ini YB ni patutnya. Ni sekolah dia ni. Aku buat macam sekolah aku pula. Kita nak pergi ke bilik co-curriculum. Ada seorang cikgu kita nak perkenalkan. Antara cikgu yang masih ada waktu saya belajar. Assalamualaikum. Cikgu Syaril. Mana tak nampak? Cikgu Linda. Sogan lah. Ni cikgu-cikgu legend. 1, 2. Yang masih ada. Bagi sikit ucapan untuk alumni kita. Everybody. Kepada mereka yang X7. Yes, datang-datanglah sekolah, bawalah kek ke. Baru kan. Dia ni tak bawa benda pun. Udara. Dia bawa. Tu saya bawa coklat tu. Oh ya ke? Bukan itu cikgu dah punya tau. Kan. Okey, datang-datanglah sekolah beramah-mesra dengan kita orang ni. Lagi cikgu-cikgu dekat atas lah kan? Tak tahu lah. Tapi siapa je yang ada tinggal pun. Cikgu Aspa. Cikgu Aspa, Cikgu Haizuri. Antara orang lama lah. Cikgu Haizuri je lah. Hari tu jumpa bila lah Cikgu Haizuri? Ya. Wedding siapa lah. Itu je lah jumpa. Kita sambung perjalanan kita ke universiti pula. Takkan dah habis lah. Sekolah ni kecil je. Kan, jalan habis. Nak masuk ke rumah. Masuk. Tak. Awak tahu tak sekarang kita kat channel mana? Aster Abdul. Okey, kena. Kena. Tak, awak tahu tak Esther buat form 3. Awak tahu tak Esther punya ni subjek apa yang dia paling power? Esther. Pada power rasanya dalam Geografi. Dah dekat dah. Paling terbaik. Ni nama dia Adip Ting. Sebab dia kerinting. Serius boleh kenal dengan budak sini. Bye. Nak klaim buku. Sekarang kita dalam perjalanan ke University of Nottingham Malaysia campus. Sekarang dah tukar nama lah. Waktu saya dekat sana ada sikit challenge lah. Berbeza waktu saya dekat UiTM dengan dekat Nottingham ni. Satu, UiTM ni kita tahu semua Bumi Putra lah. Dekat Nottingham ni dia bercampur-campur. First impression saya waktu saya pergi daftarkan diri kita dekat UiTM kena pakai kalau daftar kena pakai seluar panjang, kena pakai kemeja lah, baju kemeja kan. Dekat sana dia orang pakai baju tidur. Baju tidur, pakai baju bola je. So sini Nottingham. Welcome to Nottingham. So ni dia punya student punya area lah. Ni ada My News, ada Zeus. Daripada dulu lagi memang ada kafe-kafe kat sini. Dulu saya ada selalu makan sandwich apa ni bang? Subway kat sini ada. Aku tak pernah duduk dalam ni. Sewa kat dalam ni mahal gila mahal. Itu perkataan dia, mahal sangat-sangat. So sini ada bawah ni ada, kalau ada workshop kita parking kat sini. So kalau salah parking pun kena saman juga. So okay, kita pusing dulu. Kat belakang ada sport complex. Saya memang suka lepak kat sport complex. Siapa yang belajar sini nak pergi gym, best. Gym dia best. Padang dia pun best. Padang dia kita kena visit. Okay, sport complex ni kalau dulu cerita apa cerita legenda budak setan berlakon kat sini. Saya bawa ni first kali sebab kita nak tengok padang dia. Saya memang suka Nottingham ni pasal dia punya padang. Sini gym. Nampak gym. Tengok. Ni anytime masuk. So kita ada card kita tu. Kita tap je. Pop. Dapat masuk.
Dapat guna. Dia dah cucuk darah. Darah Nottingham kat sini. Lepas tu ada kolam berenang. Panas. So ada orang berenang. Tunggu dia orang. Mana dia orang ni? Oi, padang dia dah tak ada tiang rugby dah. So kat sini dulu dia orang berlakon Legenda Budak Setan. Ni klip dia. Yang ku rasa kini. Okay, specialnya kalau tournament lah kan. Contoh dia buat tournament, lupalah apa nama dia. Dia ada buat macam dia panggil satu contoh kan kat sini kan ada daripada India, daripada China. Jadi dia orang akan wakil negara masing-masing. Oh, berkata ikut negara. Main sport lah, main bola, wakil Malaysia, wakil UK, wakil India. Lupalah nama game dia tu. So tengah-tengah ni kriket. Sebab ramai India sekarang. India, Pakistan semua akan main. India, Pakistan, Australia, UK. Banyaklah kriket kan. So ada game. Saya tak main lah kriket. Tak tahu pun. Kita tahu duduk sini pun. Lepas tu dia buat driving range ni. So kau tak ada. Tu Broga nampak? Broga. Tu Broga. Ni gym lagi. Tu ada court lah. Oh, squash. Ni baru. So kita anytime nak masuk main lah. Bila dekat apa? Diorang kat Vietnam nak main kena berapa tu? Tak tersedia. Singgu. Dia lag lah. Ni? Ini quarters lecturer, staff. Student tak duduk sini. So dia akan duduk sini lah. Ni nanti ni macam contoh ni level atas ni orang perempuan, ni orang lelaki, perempuan. Macam tu lah, dia campur-campur. Ni bayar bil sendiri lah. Bil sendiri. Bil per unit. So member aku duduk bawah ni. So kita lepak sini. Bilik hang yang mana? Aku tak duduk dalam. Hang tak duduk dalam? Ui, mahal sangat lah. Satu katil mungkin dalam 600 sebulan. Betul lah, betul UiTM bantu anak bangsa. Dulu sini subway sini. Dah tak ada subway lah. Ada 7E. So kita lepak lah sini makan. Lepak sini makan. Lepak sini. Dulu ada lagi wakaf-wakaf sini, kita lepak tengok. Lepak sini. Minum kopi, borak-borak meeting kelab-kelab persatuan. Sini sekali makan mungkin RM15 sekali makan. Tak, 18 gram kopi tu. Hang mana ada? Mana ada barang ni bawah RM1 kan? Tak tahu orang tak ramai lah. Satu batch tu kan 200 orang mechanical kan. Melayu 4 orang, 5 orang. Melayu Singapura ada juga. Itu je. Kita kena kawan lah dengan Cina, India, Arab, Mak Saleh. Kena kawan lah. Kena terpaksa lah juga. Dia akan berkelompok. Dia Melayu akan kena berkawan. UiTM siapa lambat? Hang kena sini dia tak ada satu kelas tak compulsory. Kalau kat UiTM 3 kali tak pergi habislah kena bar. So you boleh buat apa-apa yang nak. So kau datang nak belajar tapi kau kena fight sendiri, semua sendiri. Tapi kat UiTM satu ada boleh pilih jadual sendiri lah, boleh adjust jadual kan. Sini tak boleh sebab student tak ramai. So kelas yang dia arrange je lah. Ni je lah, ni blok mechanical. Dia satu kelas habis dah penuh. Macam ni je lah kelas dia. Memang nampak macam koprak lah. So dekat UK pun macam ni juga. Macam ni juga. Internally dia macam ni lah. So dia masalah dia budak-budak ni dia orang suka datang lambat. So dia masuk pintu depan ni. Okey, sebab apa tau? Pintu belakang dia. So kita duduk situ kan. Dia orang suka datang lambat. Dengar. So dia orang akan masuk. So semua orang akan macam apa hal ni? Lecturer pun macam. So ni kawan-kawan yang Afrika. Dia orang ni pergi kelas macam pergi dinner. Rambut braided apa semua. Sebab apa tau? Sebab dia nak buka pintu gerbang kan. So semua orang tengok. Tadi kan macam jauh kan. So dia dekat je lah sebab dia buat circle macam ni. So kita jalan je lah perlahan-lahan di sana. So satu lagi blok Meki tu C. Blok C. Tu kat bawah tu ada dia punya ni trend building dia. Ada gambar Datuk Seri Najib lah. Tengok sekejap. Itu ada. Tak ada lah. Dia itu ada gambar Datuk Seri Najib. Dia punya perjalanan dia. Ni hang tunggu tu hang tapi hang kat UK. Hang tunggu kat sini. Aku umur kat PICC. Kau kat PICC tapi belajar kat UK. Ni design dia ni. Bulat kat sini je. Ni pintu masuk tadi, kita masuk. Ni. Kita masuk sini. Ni trend building ni depan sana. Kan? So kita parking kat sini, area sini.
Kecil lah universiti dia. Universiti ni ada 100 hektar tanah. So dia ada banyak lagi yang dia belum venture. So kita guys, kita tunjuk sekolah, universiti, lepas ni nak pergi UiTM lagi. Bukan sebab kita nak tunjuk-tunjuk, tapi basically kita nak inspire. Kita nak make sure anak bangsa kita Inspire sebenarnya. untuk sama belajar. Kan, kita bukan nak show off apa. Ini semua rezeki Allah yang aturkan. Tapi murid-murid kita, anak-anak murid kita kena usaha sama lah. Alright, selesai kita hari ni dekat Nottingham. Yes. Sekolah selesai, universiti selesai. Kita nak sambung esok, kita nak ke Seremban. Sebelum tu, inilah kisah Kisah saya daripada sekolah harian pun boleh belajar dekat Nottingham dan boleh apply ke UK. UK. So jangan pandang rendah kat budak Dekat sekolah harian. Sekolah harian pun ada hak je nak belajar. Mungkin Tapi waktu form 3 dia belum perform, waktu form 5 dia belum perform. Kita panggil Tapi lepas tu performer. late bloomer. Dan esok kita tak sabar nak pergi sekolah Cikgu Syah. Yes. Sasa, kita tengok apa jadi kat sekolah Sasa Alright, let's Macam mana budak-budak SVP punya environment. environment pula. Okay, kita lagi MRS KKB. Lepas tu kita session 7 kan. KKB ni kita tengok atas bukit. Banyak bukit-bukit macam UiTM. Lepas ni nanti, lepas tu session 7 data je kan. Nanti masuk sekolah saya Seremban ni. Ni first impression saya yang saya ingat sampai sekarang. Saya tengok rendah-rendah je. Kecil-kecil je bangunan-bangunan. Jadi cuba tengok apa yang korang rasa bila masuk. Kita tanya Cikgu Rafa dan Cikgu Najmi lagi. Apa first impression? Satu batch okay, dulu Sasa ni form 4, form 5. Sekarang dah ada pada form 1. So waktu batch saya ada 200 pelajar. Satu batch. Semua lelaki. Boys school lah. Boys school. Dan semua ambil bio. Tak ada engineering apa, tak ada. Semua bio, semua lelaki. Waktu batch saya 200 student, 120 orang straight A. 200 student. Lagi 80 orang. Lagi 80 orang, paling rendah 6A. So Cikgu Rafat tak boleh lah Cikgu Rafat. Paling rendah 6A Macam mana dia boleh dapat 6A tapi dia sekolah premier school macam ni Biasalah. Dalam setanan pisang, dalam setanan pisang takkan ada semua yang cantik. Mesti ada yang kelebihan di tempat lain. So kita nak sampai dah. Sekolah tuanku menawir, sawir. Sini 7 semalam tinggi. Tinggi. Nampak? Ni dia mana kecil ya? Dia dengan badan sekolah. Badan memang cantik ah. Macam mas tinggal kan? Pendek je. Ni sekolah bagi akademik belakang ni asrama. Okay, jom, let's go. Okay guys, kita sekarang dekat Sasa. Ni first time saya pergi sekolah ni. Kita nak pergi mana tu? SM. Hari apa? Okay, jom. Itu ni asrama. Itu sekolah. Bilik awal kan? Sini blok saya. Dulu warna biru. Dia guna nama-nama pahlawan. Nama pahlawan. Lekir, Tuah, Kasturi, Jebat. Ada 4. Tak, kenapa Sasa nama mu teratas? Sebab dia memang setiap tahun nombor 1 waktu saya dulu. Macam itu. Serius tak? Betul. 5 tahun berturut-turut nombor 1. Ni asrama. Ni asrama, ni kantin. Nak makan lah. Korang dia sampai pukul apa? 2:30. Form apa? Form 3. Batch yang ke? Batch yang ke-26. Mantap. Abang lu batch yang ke-7. Seroba. So hari ni datang nak buat documentation ni, nak tengok apa masalah korang. Kenapa nama Sasa dah tak perform macam dulu? Cik. Ya, Assalamualaikum. Salam. Saya ni Sasa Roba. Nak tanya apa masalah budak-budak ni tak dapat nombor 1 lagi? Nombor 1 apa? SPM. Dulu Dulu. waktu awak 2 orang, awak tahu 2 batch saja, betul? 5 batch. 5 batch je? 5 batch. Yang mula-mula dulu 2 batch kan? Mula-mula tu. Top 5 semua tu. Bukan sebab makanan Kan, makanan semua tengok dah, badan-badan semua. Oh. Semua hebat-hebat orang. Makan siang je. Kan kenyang ya. So Malam. Memang banyak pakai kad kan? Kat sini ya, sini lupa cakap. Kat sini semua pakai kad betul. Macam mana nak top up? Nak top up? Parent top up kan? Kat sini semua pakai kad. Tak payah pergi ATM macam MRS KB. So, zaman-zaman saya dulu nak beli pakai duit. Sekarang touch and go. Gila budak-budak zaman sekarang makan tu. Makan nasi berlauk tu.
tengok apa kelebihan dan apa yang ada dekat SBP berbanding MRSM dan SMK. So sekarang ni kalau tengah hari macam ni, dia orang nak makan berbayar lah. Ini makan membayar. Yang makan free tu Makan free dekat dia orang makan 5 kali makan. 5 kali. 5 kali. Sarapan, makan tengah hari, minum petang, makan pukul 6, supper. Itu pak dia bayar lah. Itu kerajaan sponsor ke? Parent bayar? Tu tak pasti, rasa macam kerajaan. Under SBP je. So makan yang ni sendiri. Ni sendiri bila masa ke? Kadang-kadang ada kantin ni. Macam akak buka sampai petang kan? Pukul 3. Malam ada lagi. So siapa yang jemu nak makan dekat dia orang makan sini lah. Macam saya makan memilih kan. Kalau dia orang makan TV makan ikan, Orang makan sini lah. kat sini lah. Okay, saya nak tunjuk benda yang SMK tak ada. Ini dia. Dan mungkin MRSM KKB pun tak ada. Yang ni adalah kita punya, bila setiap kali nak sukan ke apa kan, tempat ni akan jadi meriah gila. Inilah dia, kita panggil foyer. Meriah lah, bergaduh-gaduh. Ni tengok lu, betul-betul. Sini lah sorak, main apa, main drum. Dong 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 dong. Sini dia semua beratur kat sini. Jerit-jerit. Padahal orang kena invest sikit lah. Waktu aku dulu aku tak ada teruk macam ni. Teruk sangat. So kat sini lah kalau ada sukan, ni kat sini drama ni. Tapi kalau tengah hari kat sini memang berkicap lah. Aku tak faham. Yang main bola ni aku tak faham lah. Aku apa ni. Ni sebab sekolah tak nombor 1 je. Masa zaman aku pun ada main-main tengah hari ni. Sekolah aku nombor 1. Nombor 1? Han pergi sekolah aku itu ada budak macam ni. Mana ada sekolah nombor 1? Nombor 1 kan? Mana ada nombor 1? Nombor 2 pun tak pernah jejak. Sasa 5 tahun. Ini kenapa dia orang tak main bola? Korang buat apa? Kena buat kerja sekolah? Nak kena hantar ayat lagi kan? Orang agak dah. Siapa ajar ni? Sains? Cikgu apa? Cikgu Rizwan. Ada lagi Cikgu Rizwan? Cikgu baru ni. Cikgu baru. So kalau nak tahu, Cikgu Syah adalah pelajar sekolah ni. Dulu satu batch berapa orang? 120. Waktu abang lu, satu batch 200 orang. Yang dapat straight A 120 orang. Waktu tu nombor 1 Malaysia. Bukan SBP, bukan MRSM, Malaysia. Time 5. Sebab tu nama dia Sasa Namamu. Mantap. Kita nak tengok asrama lu, lah. Jom. Cikgu-cikgu tengah busy sekarang. So ni asrama, kat sini tak boleh bawa phone MRSM KKB boleh bawa phone. Sasa tak boleh bawa phone. SMK nak bawa phone apa ke? Buka rumah lah phone dia. So ni asrama. Kecil-kecil je nampak. Tapi bersih lah. Memang bersih, come on. Itu yang KKB tak ada tu. So saya punya dorm tu kat sini. Ni lekir. Saya biru. Bilik saya tu, tingkat 1 tu. Dia dekat sini tak ada bilik lah, dia panggil dorm. Satu dorm 20 orang. Tapi dikunci budak tak nak. Asrama akan dikunci sampai habis prep petang. Masa KKB susah nak masuk ampaian. Ni saya tunjuk ampaian dia. Kat sini yang berlaku baju-baju hilang. Dia rembat awak. Awak mesti pernah kena. Tu ampaian. Tapi ampaian dia orang yang kemas. Awak bagus budak-budak ni. Kemas. Lobby ni. Awak masuk duit. Tak ada orang urus kan? Tak ada. Aku siap lipat iron semua lebih aku. So ujung sana dia orang makan. Tapi dia orang makan prestige lah kalau compare dengan KKB lah. Asal? Ada aircon. Ada aircon? Aircon tu servis tak? Aircon apa? Sekolah sini kita semalam pun 2 tingkat je ke lah? Tahun ni dia sekolah zaman imperial ke? Yang ni baru renovate. Tile baru ubah. Ni memang bersih. Mandi kat mana? Dalam ni? Sini boleh mandi. Ni ada shower. Ni. Tapi zaman saya dulu mandi, pintu tak ada. Hotel dia. Bukan. Tuan kau. Mandi pintu tak ada. So dia orang mandi ramai bayar kat sini. Tapi pakai seluar lah. Pakai ni lah. Siapa nak pakai gayung boleh, siapa nak pakai shower boleh. Mandi lah tadi. Mana ayak? Tapi Syah, ada tu lah slack kau ni. Ayak tak ada? Ada slack tu lah. Mana? Tak ada water heater. Tak ada? Tak ada water heater. Kat sini ikut sunnah. Kalau aku water heater sama dia pun siap. RM10 bawa ni. Water heater, aduh. Ni lah dia orang makan. So dekat sini kita panggil DM. Kepang? DS kan? Dia orang makan ni sentiasa aircon dia on ke apa macam mana? Sentiasa on. Boleh masuk tak? Kalau ada aircon tapi tak on,
So tak beri wang dia orang makan aku ya. Mak. Oh, aircon kat sana je. Aircon sana je. Aircon yang bilik sana je. Oh, ni. Ni court tenis, futsal. Tapi sekolah tak banyak sikit lah. Okay, nak pergi kelas dalam bilik guru Perbezaan. Dah tampang je lah, tak perlu. Convertible lah. Convert. Tu boleh tampar. Ni tak keluar. Tu tampar. Wah, style kan? Inilah dia sasa. Mak dah kaya kan? Maksudnya aku ada ilmu takraw ni. Dia sepak betul-betul tu. Kat sini nampak komputer macam tu. Takkan ada orang curi. Tak apa macam? Function dia untuk cari melayari internet. Ini apa ni? Komputer ke apa ni? Tak. MRSM ada? Mana ada MRSM? Tu hang melayari internet tak dulu? Tak ada, dulu tak ada. Ini bawa dia. So hari ni kita tak dapat jumpa student sangat tau. Saya minta maaf sebab diorang tengah exam. Kita kena respect normanya ini journey diorang yang kita tak boleh kacau sebab Sasa ni dia nak jaga, dia nak naik balik ranking dia. Saya tak nak kacau. Tukuk kita pergi sentuh form jatuh 40 je. 40? Betul lah Cikgu Razi. Betul. Ingat saya ni tak? Itu ayat hang tengah ingat. Assalamualaikum. Cikgu boleh cikgu Ya Allah. Busy ke cikgu? Tadi saya Roger Mohsin. Cikgu, saya ambil penggambaran sikit Duduk. Ni tim daripada Esther lah. Oh, ya ke? Boleh cikgu duduk Allah. Ni kawan saya Rafat, Cikgu Razi dan juga ni Nazmi. Masjid kan nak naik taraf kan? Alumni kan? Masjid lah. Dewan Putera. Dewan Putera. Masjid pula. Dewan Putera. Nak buat tu cikgu? Tak ada. Buat lain? Tak ada. Kita tak ada ni. Kita nak naikkan guna LED. Sekarang kan guna LCD kan. Screen Screen. Itu si Melang Melang. Melang ni yang mana? Yang tadi yang pilot tadi tu. Dia masih berkhidmat. Itu yang kita nak. So kita kena buat something. So apa yang saya dah buat Jin. Hari tu kita ada buat program. Cikgu, ni kena kesahihan. Kita ada buat Quran. Ya, betul. Betul cikgu kan? Betul. Ada muka saya cikgu? Ya. Yang tu Quran lah kan? Sebab dia cakap dia 9A. Nama dia tak ada gambar dia. Muka dia betul ada. Kat sini 9A tu normal. Cikgu kan? Betul. Normal cikgu kan? Normal. Muka Syahrin tak ada dekat bot tu. Dia nangis tadi. Itu yang perform je lah. Okay. So ni lah cikgu, kita buat ni at least saya boleh tunjuk dekat alumni juga kan. Yang dah lama. Kadang-kadang alumni ni diorang nak datang tapi segan. Cikgu ada kata-kata untuk alumni cikgu. Dia cikgu. Ni yang penting. Bagi saya alumni anytime boleh datang sekolah, tak ada masalah. Datanglah bantu sekolah. Bagi saya sekolah-sekolah premier yang dah lama seperti MCKK, STAR, kuatnya sebab alumni. Tapi kita ni, alumni kita baru nak berdiri lah. Tapi tak ada masalah. Daripada sekarang lah kita kena kuat. Terutamanya yang senior-senior ni lah. Yang batch awal. Kalau dah kuat akar dia, saya rasa yang atas tak ada masalah. Selesai sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak, cerita dia, mana ada cikgu nak budak tu tak pandai. Semua bekerja keras. Tak kisahlah sekolah kebangsaan ke, sekolah MRSM ke, sekolah SBP ke. Semua cikgu nak murid-murid dia power. So kita akan stop sampai di sini. So kita akan naik kereta and then kita terus shoot ke universiti kita. So selesai sudah urusan kita hari ni berkenaan dengan sekolah. So lepas ni kita nak tukar baju jap. Lepas tu kita pergi kepada pengajian tinggi pula. Stay tune, jumpa kita lagi. Let's go. Tempat fakulti mechanical ni adalah tempat yang dunia sebenar kita nampak. Get ready lah. So let's go. Tak sabar nak masuk UiTM ni. Berapa tahun dah kita tak masuk ni? Jauh. Okay, let's go. Kita nak anak merdeka. Tu je lah. Bagai obor memayungi putra putrinya.
Oi, orang tengok awkward tau. Tapi kalau 3 orang, buat ATM Shah Alam ni antara tempat yang mengerikan lah sebenarnya. Sebab saya dengan Cikgu Syah ambil course yang paling susah. Di ATM Shah Alam, course yang paling susah selepas medik kan adalah Mechanical Engineering. Dan dia adalah engineering yang paling susah. Yes, so hari ni kita akan tunjuk the whole faculty di mana tempat kita belajar. Tapi sebelum tu, dekat UiTM kan, saya bukan orang yang ada duit tau dulu. Tak macam Cikgu Syah, dia dapat beasiswa semua complete. Jadi the only way untuk aku survive Buat apa? adalah kena ada duit lah. Mak aku bagi seminggu RM50 je. Sebulan 200. Macam asrama. Macam asrama, sama. Nilai dekat asrama sama. RM1,000. Tapi mungkin bukan salah mak aku lah. Dia mungkin dia nak ajar aku untuk survive kan. So, Motor ada? motor tak ada lagi waktu tu. Motor tak ada lagi. So, saya ambil keputusan, aku join lah kelab usahawan. Tapi mungkin rezeki waktu tu, dia punya presiden dah SEM 8. Waktu tu aku SEM 1. Patutlah awal jadi presiden. Lama, 8 tahun jadi presiden. 8 semester jadi presiden. Lepas tu, supaya tempat aku ni tak goyah, aku tak buat AJM tau. Macam 2 tahun sekali baru buat. Buat pun aku tak war-war kan. Tak langgar peraturan. Ha? AJM memang kita setahun. Supaya apa pun annual. Dia bukannya BG lah. kita sedar, ui, kedai aku dah tak ada lah. Dah tak ada. Tak apa, tapi tapak dia masih ada. Tu dekat ujung sana tu. Dulu dia Roti Boy. Roti Boy. Oh. Dulu dia ni partition. So, saya join kelab usahawan. So, dekat situ lah ada extra money sikit. So, boleh survive lah. So, Mechanical Engineering adalah satu course yang tak, kalau saya nak repeat boleh, saya tak sanggup ambil lah. Tak. Ada budak, dia join, dia buat usahawan sikit, dia buat berniaga sikit kan. Dia rasa dia dah ada duit je, dia berhenti belajar. Itu biasa, betul tak? Betul. Pasal apa? You teruskan sambung belajar. Sebab saya tahu benda ni sangat fragile kot. Fragile benda kat sini. Boleh. Kita tanya akak tu. Kak tahu tak tempat ni apa dulu? Dia berniaga ni fragile lah. Dia fragile. Jadi belajar still nombor 1. Ya, academic is number 1 lah. Saya berniaga kecil-kecil ni untuk just nak tampung hidup minggu-minggu lah. Buka lagi lah. Dulu solat-solat dia. Ni solat-solat ni dulu. Ni lah tapak kedai saya. Tapi kedai saya dah tak ada lah. Bukan kedai saya lah. Saya pun sewa kat UiTM dulu. Syah, cuba tanya abang. Bila kedai ni jadi kedai ni? Bila jadi sini? Jadi Jadi Roti Boy ni bila buka? Kau bagi Roti Boy satu kan? Saya punya tapak kat sini. Ni nombor 1. Ni aku kat sini ni. Kat sini tengah berniaga aku kena shake. Simulasi. Dulu kau kena shake. RM5. Orang tanya, abang biasa nak biasa habis? Ada special je? Dia dah pening. Special kena tambah. Okey, special 3. RM6 kan. So kalau penat, rehat je kat sini. Duduk sini. So selesai, kita melawat tapak tempat perniagaan pertama saya. Inilah saya kenal erti jual beli, debit dan kredit semuanya di sini. So, tak ada kredit. di sini adalah tempat kita membesar, Cikgu Syah. Di sini lahirnya. Jom, let's go. Ni lagi Mama dulu. Dulu macam ni kita pergi kelas kena jalan macam ni lah. Kita kan boleh parking tepi ni. Dulu tak ada motor. Siapa ada motor boleh parking pada dalam lah. Rasanya sekarang pun dah tak boleh parking motor pada dalam lah. Oh, tak boleh lah? Tak boleh. Parking kat tepi tu lah. Tapi kita kalau nak ulang balik kita mau masa. Belajar degree kita. Start dengan degree okey, mungkin nak belajar tu tak. Belajar dia tak adalah susah tapi Berat lah, ada berat. Berat. Seni dia terlampau berat. Kita sama master pun tak habis-habis. Apa lagi degree? Baik. Kita support produk tempatan. So dia ada 2 menara. Menara 2 adalah kimia dengan elektrik. Menara 1 khas untuk mechanical je kan? Yang tadi awam. So menara 1 khas untuk mechanical. Menara 2 electrical and kimia. Okay, ini lift dia. Okay, yang menarik tengok dia tak semua lift kita boleh naik ke kelas kita. Kita kena fikir sikit. Okay, Syah, kita nak pergi tingkat apa? Tingkat 6. Mama ke? Mama bawah. Bingkit. Dulu macam mana dia punya lift dia? Dulu ni kat luar. Macam mana? Tekan dengan luar. Tekan luar. Nak pergi tingkat apa? Tekan luar. Tak ada tekan kat dalam. Tak ada, kat dalam tak ada. Asal gitu je? Tujuh apa? Tempat study. Kita pergi tempat study kita dulu. Cuba kenal tu. Syah, kita pergi duduk dekat meja kita study Syah. Kalau ada ke? Kalau ada meja tu kita duduk.
Ya. Ush, Syah ni kelas kita Syah. So, kelas dia macam ni tau. Ada orang? Oh, nampak ni kelas dia. Dia lecture dia. Ui, Syah ada lagi Syah, meja kita Syah. Syah kita nak duduk Syah. Kita acah-acah tadi. Nak tahu tempat study kita orang? Yang tunjuk. Mesti semua orang tak boleh brain je. Banyak-banyak tempat dekat fakulti ni. Inilah tempat saya dengan Cikgu Syah study. Ni lah. So kita duduk sini. So Syah nak belajar apa hari ni? So Cikgu Syah akan buka subjek. Subjek dia terlalu banyak. So Cikgu Syah dia akan tengah selalunya kan. Saya akan ujung sini. Kita belajar je lah. Ya, so Cikgu Syah explain kita study, kita follow je lah. Follow je. Pukul 8 makan-makan sekejap kan. Tu study. Study sambil makan ke apa ke kan. Okay, kau baca chapter 1, aku baca chapter 2, kau baca chapter 3. So explain. To explain. Laju sikit belajar. Laju sikit belajar. Itulah maksudnya study smart. Yang ramai kita buat ni study hard. Aku baca semua chapter. Itu yang pisang tau. So waktu study ni kita bukan study is too serious tau kan. Dia kena study, dia tak boleh berat lah. Dia tak boleh berat. So sekejap je pukul 10. Lepas tu tidur. Esok pukul 8 datang fakulti lagi. Ini level 7. Ni tempat saya dengan Cikgu Syah. So inilah satu fakulti. Kita tak bagi semua tingkat. Sebab semua tingkat adalah 90% ataupun 80% lah dia occupied dengan tutorial classes. So kita ada dewan kuliah dan makmal. Itu je lah 4 tahun kami berjuang untuk dapatkan degree. Perjalanan nanti tak mudah. Dia akan jadi mudah kalau kita work smart lah kat sini. Lecture hall ni ha? Mana lecture hall? Oh ni besar. Yang besar ni. Tapi kita masuk juga kadang-kadang kan. Gabungan. Oh, gabung kelas. Ni semua lecture hall kita. Ini semua lecture hall. So kalau ada event ni lah tapak dia. Tapak buat event. Ni lah tapak buat event dia. Kat sini. Okay, so kita dah habis untuk pusing fakulti. Siapa yang berhajat nak belajar dekat UiTM Shah Alam, this is the tempat yang mana bukan semua orang boleh masuk, hanya yang betul-betul keras sahaja yang boleh survive. So let's go, kita akan pusing. Apa yang best ni belajar UiTM? Satu bukan ke orang cakap dia orang Melayu je. Kita orang masuk, kita orang tak tahu pun sentimen tu kan. Cuma bila masuk sini, dia tak ada orang nak tegur kita pasal adab dan akhlak semua tak ada. Dia tentang perjuangan Syah. Apa beza waktu sekolah asrama, waktu masuk ke UiTM? Kalau dekat sekolah, kebebasan dia. Ramai yang kata syok. Ramai syok. Tapi sebab kita orang budak hostel kot. Macam mana nak elak kan budak-budak ni yang daripada asrama penuh ni masuk universiti, tak kisahlah mana college ke, UiTM ke, dalam negara ke, luar negara ke, nak elak daripada culture shock. Kawan yang betul, saya rasa. Sebab saya kawan dengan Cikgu Syah terus. Kita tak sempat lah kawan. Mana cari kawan yang bagus lah? Cari kawan yang bagus tak boleh juga. Sebenarnya tau, dia kawan ni kita tak boleh nak pilih kat sini sebab dia akan datang in grouping tau. Automatik. Dia akan bergantung kepada getaran jiwa masing-masing. Kekuatan iman. Jiwa tu rasa betul lah. Kita kena tahulah keputusan tu. Tapi last sekali aku rasa sebab doa mak ayah kak. Kita tak mampu pun nak pilih siapa kawan kita. Mak ayah kita dekat kampung tu tengah doa tau. Ya Allah bantulah anak aku. Kita kena beringat lah. Kita beringat. Apa yang kita buat ni betul ke, tak betul ke, salah ke, dosa ke. So kita anugerah dekan ke, ANC ke apa, bukan sebab kita hebat lah sebenarnya. Mak ayah kita yang doa kita. Apa dapat ANC sebenarnya? Awak cakap macam awak yang cakap. Tapi betul lah doa mak. Bukan sebab kita ni hebat sebenarnya, tak. So terima kasih lah kepada mak ayah kita yang izinkan kita untuk pijak di bumi UiTM Shah Alam, tempat di mana bangkitnya seorang yang tak ada apa-apa, kelas belakang. Dan Alhamdulillah kita hari ini ada satu umpayar yang mana misi kita nak menyelamatkan pelajar seluruh Malaysia menggapai. Inilah tempat banyak kenangan lah dekat dalam UiTM ni. Saya yakin semua ada kenangan-kenangan kita kan. Apa kita duduk je kat sini. Termasuklah yang viewer yang pernah tengok ni kan. UiTM Dia daripada sekolah sampai ke universiti tu kan, kita panggil, kalau kita belajar dia panggil river of life. River of life. Kita tengok Allah dah atur. Dia mungkin tak straight macam lain, mungkin dia sebab tu dia bentuk river. Betul. Dia bentuk river untuk nak make sure kita ni tahu perjalanan hidup kita, kenal balik waktu zaman sekolah kita, cikgu kita
Jatuh bangun kita kan. Lecturer kita, jatuh bangun kita. Kat sini kita kenal mana kawan, mana lawan. Siapa yang tolong kita waktu kita susah. Betul. Itu paling penting. Sebab dekat dunia bekerja tu dah tak ada fun-fun. Cak, apa momen yang paling hang down tu kat UiTM waktu hang belajar tu? Yang betul-betul Saya down sebelum saya masuk UiTM lagi. Sebab apa? UiTM bukan pilihan saya. Oh, betul lah. Budak-budak Malaysia SPP tak nak di sini. Nak belajar kat USI kan. So waktu saya mohon sekolah tu, scholarship kan. Saya check sama-sama dengan kawan kan. Kawan dapat fly luar negara. Saya dia kata permohonan anda gagal. Padahal dah straight A. Dapat straight A dah. So dapat straight A dah. Saya tak boleh terima masuk local university. Sebab UM ke apa kan. Sebab kita di-train kat sekolah tu untuk belajar luar negara kan. Tu tak dapat kan. So, tapi kawan-kawan hang dapat B kan. Ya, kawan-kawan ni semua dapat. Lepas tu hang masuk UiTM ni hang nak pecut pergi habis kan. Yes. Hang tak nak tengok dah kan. Sebab tu lah saya belajar gila-gila kat UiTM ni. Tapi tu hang dah susun je sebenarnya. Kalau hang masuk sana mungkin hang tak ANC kat sini. Tak dapat jadi macam band. Dapat enjoy kan. Even kat sini pun saya dapat jadi student exchange 2 kali. Betul. Tapi hang tak pergi kan. Satu pergi Jepun, satu pergi Korea. Korea tak pergi. Jepun tu hang pergi kan. Tapi sat sangat hang pergi apa? 10 hari ke. 10 hari kan. Dia kes sama macam aku lah. Bila aku masuk sini UiTM Shah Alam tak terlintas orang tak serentak. Budak-budak yang cerdik pandai, tak adalah kita pandai, tapi kita ni di dalam diasah untuk bukan belajar dekat dalam Malaysia. Aku Syah ni ke tak dapat. Aku ni dapat tawaran Jepun. Aku tunjuk lagi. Aku letak dalam Facebook tau. Tawaran anda untuk JAD, apa Japanese. Ambang seorang Jepun. Aku tak mahu itu, aku mahu pergi UK. Oh, UK. UK tu yang requirement tinggi. Lepas tu aku punya bangga jumpa mak aku ni. Mak ni dapat pergi Jepun. Lepas tu dia 545,000. Mak aku tengok, dia bukan kita kena bayar. Sekarang jelah beasiswa. Lepas tu dia ada kotak baru. Kalau pointer bawah sekian-sekian, you kena bayar balik. Mak aku tu letak. Tak payah. Waktu tu aku masalah dengan mak aku gila punya. Tapi kan, kalau mungkin tak ada STDU kalau aku pergi Jepun. Yes. Mungkin Tuhan nak kita pun tak jumpa Nazmi. Kita suka nak salahkan kita punya PAS. Betul? Kita kalau kita salahkan PAS PAST bukan PAS. Pasal baru sampai PAS. Semua salahkan PAS. Salahkan kita punya masa lampau. Padahal masa lampau Tuhan susun is perfect way walaupun berliku-liku. Kan memang berliku saya punya jalan. Lagi berliku. Tapi jangan Najmi pergi Nottingham kan. Nak pergi waktu saya nak masuk asrama gila-gila. 415. Mak tak bagi. Tak dapat. Oh, hang dah minta ah. Masuk RMC pergi interview sama dengan Syah. RMC masuk. Interview dah top ranking orang panggil Malaysia apa semua. Tak dapat. Yang tak lepas. Interview lepas. Tapi kalau aku pergi mungkin tak ada seat dia. Betul. Kalau kita pergi kan, kita fikir-fikir ni. Okey, sampai di sini sahaja perjalanan journey kami. Nantikan journey kami yang akan datang. Kita akan buat something yang lagi up. Dan kepada semua belajar, dalam apa jua kita buat betul-betul. Yang lain semua berserah kepadanya. Sebaik-baik perancangan adalah perancangan daripada Allah. Kata. Apa nama matematik? Astaghfirullah.